Apabila anda membeli emas melalui akaun emas Gap, duit anda akan ditukarkan menjadi gram emas dan emas tersebut adalah emas fizikal. Jadi, apabila anda keluarkan daripada akaun, anda tidak perlu risaukan tentang harga emas pada waktu emas dikeluarkan kerana ia tiada harga. Emas tersebut telah anda beli semasa menabung di akaun Gap. Dan dalam proses pengumpulan emas di akaun Gap, jika harga naik atau turun, ia tidak memberikan kesan kepada baki akaun Gap kerana gram tersebut telah pun dibeli. Emas fizikal seperti ini tidak akan berubah sifat apabila harga naik atau turun. Sebagai contoh, anda kumpul 100 gram emas di akaun emas Gap dengan harga yang berbeza kerana emas tersebut dibeli secara konsisten. Apabila anda sudah bersedia untuk fizikalkan emas tersebut, 100 gram akan ditolak dari baki akaun emas Gap untuk anda pegang dan simpan emas itu sendiri. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.